So, dalam video yang lepas, aku dah upgrade exhaust. Dan dalam video kali ni, aku akan upgrade satu lagi barang untuk performance parts motor S-Max aku ni, iaitu throttle body. So, daripada standard 32mm, kita akan upgrade kepada throttle body 40mm. So, exhaust dah cantik, dah lawas, angin keluar dah cantik, angin masuk pula kita tambah baik. Alright, jom. So, untuk akses kepada throttle body ni, kita kena buka seat. Sebab engine S-Max semua kat bawah ni, first kita kena buka ni lah. Buka bekas helmet ni dulu, kena buka, keluarkan, baru kita boleh ada akses kepada throttle body dengan engine kat bawah. Ok, nak buka dia senang je. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 skru je. Kita buka pakai saiz 10. So, ada satu soket wire kat bawah ni. Cabut je. Okay. Dan sekarang kita dah ada akses kepada engine, throttle body, hose angin dan juga kotak angin. So, apa yang kita nak tukar adalah yang ni, standard 32mm. Kita akan tukar kepada 40mm. Dan hopefully dengan penambahan saiz throttle body ni, dapatlah tambah airflow masuk ke dalam engine. Sebab angin keluar dah cantik, kita nak tambah baik angin masuk ke dalam pula. Okay, and then next kita punya projek mungkin untuk bagi cantikkan dia punya performance lagi. Sebab angin masuk dah besar, angin keluar pun dah besar, kita nak kena tune lah. So tu next video aku akan upgrade kepada ECU dan untuk dyno tune lah. Kita bagi cantik balik dia punya minyak dengan angin. Alright, so untuk buka throttle body ni, kita cabut beberapa sensor dulu. Kat sini dia punya injector, ICS dan juga throttle positioning sensor. Ada 3 benda ni kena buka dan juga kabel. Nak mudah, kita cabut hose angin ni dulu dan kita buka 2 ni, kita keluarkan je seketul. Okey, keluar. Soket ni buka 1, soket ni buka 2. Lepaskan dulu hose angin ni. Ruang sempit sikit nak bekerja. Chips dia, sebab ni terus akses ke engine. So kalau mana-mana kau bekerja dengan skru ni, bila ada open access tu, maksudnya ada ruang terbuka, skru ni kena jaga-jagalah, jangan terjatuh ke dalam engine pula kan. Keluarkan. Ok, so ni lah throttle body standard dia. Kita lepaskan ni pula. Dan kita boleh lepaskan kabel ni lah. Okay, pusing sikit. Ok, dan dah pun keluar. Gasket ni lupa letak balik. Ok, ni lah throttle body standard dia, 32mm. Kalau kau tengok pemakaian memang dah agak kotor lah. Ni mileage baru 20,000. Dah banyak macam ni lah kotor. So kita bersihkan dan kita salin throttle body baru. Ok, so ni throttle body 40mm, ini throttle body standard 32mm. Kalau tengok sizing dia lebih kurang sama sebab hanya ada tambah 8mm saja. Besar sikit je lah, tak besar sangat pun. Yang membezakan dia adalah dekat valve dalam tu, butterfly valve dalam tu. Ok, yang bergerak ni. Ini 40mm. Ini 30mm. Tengok compare side to side, butterfly valve tu baru nampaklah beza dia. Apa yang besar, apa yang kecil. Okay, ni kecil, ni besar. Sebelum terpasang, kita transfer dulu throttle body sensor TPS ni dengan ICS ni masuk ke sini dulu. Okay, and then baru kita boleh pasang ke dalam. Kita nak transferkan dulu, transfer total positioning sensor ni lah. So kedudukan dia lebih kurang macam ni lah. Ada 2 skru je. Buka je skru ni. Ok, pastikan macam mana korang buka, macam tu jugalah kau pindahkan ke dalam ni. Ok, bismillahirrahmanirrahim. And just transfer je lah dia masuk. Ikat balik skru. Ni mata skru dia pakai pelik sikit, dia kena pakai yang bintang macam ni lah. Next adalah ICS, Idle Control Sensor. Ok, ni dia ada 1 skru, tapi dalam ni dia ada spring. So nak buka dia tu kena hati-hati sikit. Ok, ni dia punya screw lock dia. Tak tepi dulu. Dan just transfer saja masuk. Dalam ni dia ada spring dan dia ada dia punya sensor tu lah.
Dan sensor tu boleh pusing untuk adjust kita punya idle. Kalau boleh jangan bergerakkan lah dia. Ok, ni aku cakap ni, dia boleh rotate. So macam mana keluar, macam tu lah juga masuk, supaya tak nak kacau korang punya RPM. Tak susah sangat lah benda ni. Yang susah bila jadi idling tak cantik nanti. Next, kita kena pasang dia punya intake manifold kat belakang ni. Dan ni dia punya tengkuk. Ok, tengkuk ni boleh ikat siap-siap. Cuy, nah kita boleh pasangkan motor. Next, kita pasang balik total cable. Kita pastikan position dia betul lah. Masukkan je kat slot ni dan tarik kabel dia. Dan ikat skru. Total kabel dah siap, test dulu. Dan kita boleh pasang balik lah. Sebenarnya paling baik kau tukar hos angin ni yang kepada hos besi tu, ataupun pakai XMAX 300 punya letar. Tapi aku malah nak modify, kita pakai je balik standard. Pastikan hos ni semua dah masuk betul-betul, tak ada vacuum leak. Dan sambung balik soket-soket ni CS sampai dengar bunyi klik. Yang masuk tu bunyi klik. Ok, cun. Dan lastly, kita punya injector. Ok, pastikan getah seal ni duduk dekat position dia. Kita try start. Apa yang nak kena tengok adalah RPM. Kita sekarang ni RPM agak tinggi ni, 2000. Tapi kita bagi dia warm up dulu. Ok, check idle pun ok. Kita dah set balik idle speed dia dalam 1200-1300 RPM. Cun, nanti kita test dulu on the road. Ok, kita dah pasang throttle body 40mm. So stage 1 modification untuk motor aku ni dah almost complete lah. Tapi basic tu kita dah ada. Angin masuk dah cantik, dah besar. Angin keluar pun dah besar. Tinggal nanti kita nak kena tuning je lah. Ni kita nak test dulu throttle body. Aku tak nak test top speed sebab motor tak tuning lagi. Tak berani nak push habis-habis lah. Tapi overall aku boleh cakap memang power lah. Adalah rasa. Tak adalah nak kata perbezaan tu banyak sangat tu, tak adalah. Tapi kau akan ada rasa perbezaan dekat pick up dengan atas. Sebab aku masih pakai final standard lagi, hose angin standard lagi. So angin tak cukup banyak lagi lah. Tapi overall aku boleh cakap okay, power dia macam ni kan. Okay, ni cruising dalam 40. Instantly power respon tu terus lagi padu lah dia pergi pada aku. Tapi sekarang ni aku tengok dekat fuel consumption agak makan minyak juga sebenarnya ni. Tapi power delivery tu adalah. Cuma kita tak boleh nak test top speed. Dia orang kata bila 40mm ni punya throttle body, power dia dekat mid sampai ke atas. Power ke atas tu dia bagi lebih lagi lah. Tapi aku tak boleh nak test top speed. Overall aku rasa okey ni. Memang antara upgrade yang tak mahal sangat dan korang boleh buat sendiri kat rumah. Horsepower gain aku tak boleh nak cakap sebab macam mana pun kena tunggu atas dyno baru kita boleh tahu. 0 ke 100 pun terasa lah beza dia lagi cepat. Ada 100 lah. So that's it guys. Aku rasa ni saja. Nanti next video kita akan buat next stage pula. Kita akan upgrade ECU. ECU apa yang kau akan pakai, korang mesti dah tahulah ECU apa yang kau pakai. Kalau V2 ni kan, apa lagi kan. So stay tune dalam next video. Ciao.